Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an katanya, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat berdekatan Al-Bait Kaabah, pada masa yang sama Abu Jahal dengan sejumlah temannya sedang duduk berkumpul dan pada hari sebelumnya telah melakukan penyembelihan sejumlah unta. Tiba-tiba Abu Jahal berkata, "Siapa antara kamu mahu ke tempat penyembelihan unta untuk unta milik Bani Fulan lalu mengambilnya dan meletakkannya di antara kedua bahu Muhammad apabila dia sujud? Bangkitlah orang paling sengsara daripada kalangan mereka lalu mengambilnya. Dia meletakkan perut itu di antara kedua bahu belakang Nabi SAW ketika baginda sedang sujud." Dia Ibnu Mas'ud berkata, lantas mereka tertawa. Sebahagian mereka bersandar kepada yang lain, sedangkan aku hanya berdiri melihat apa yang terjadi. Jika aku memiliki kekuatan mencegahnya, tentu aku membuangnya daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersujud, tidak mengangkat kepalanya sehingga seseorang bergegas memberitahu Fatimah. Dia datang dan ketika itu dia masih gadis kecil. Lalu dia membuangnya daripada baginda. Kemudian dia menghadap ke arah mereka dan mencela mereka. Selepas Nabi SAW selesai solat, baginda meninggikan suara lalu berdoa hal yang tidak baik ke atas mereka. Jika baginda berdoa, baginda selalu mengulang sebanyak 3 kali. Jika baginda memohon, baginda selalu memohon sebanyak 3 kali. Lalu baginda membaca, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, aku serahkan urusan Quraisy kepadamu sebanyak 3 kali. Ketika mereka mendengar suara baginda, hilanglah tawa mereka dan mereka menjadi sangat khawatir mengenai doa baginda.